Okay, question 13. Okay, so jadual 2 ni menunjukkan maklumat 4 bahan A, B, C, D untuk menghasilkan sebiji kek coklat. Okay, dekat sini hati-hati. Kat sini banyak soalan yang boleh ditanya. Okay, kalau cikgu boleh contoh dulu kat sini. For the first column is index, price index 22 or 23 over 22. Kalau kat sini pula dia kata from 23 to 24, ini kalau kita nak cari index composite 24, 23 kita gunakan sini. Alright, so kita nak cari ingredient A. The price in ingredient A in 24 is 35. Find the corresponding price in 22. So, kita fokus for the ingredient A sahaja. Cikgu keluarkan semua maklumat. Jadi, okay, I24, 22, A adalah sini, 110. Okay, kat sini 110. Jadi, cikgu keluarkan, tapi kat sini adalah 24. Okay, tapi kat sini 23. Jadi, kalau dia base sama. Bila base sama, kamu ambil dekat sini, increase 25%. That mean, 110 ni kita times dengan 25%. Macam ni, 100, kita times dengan 125 over 100. Sebab dia meningkat. So, kita akan dapat 137.50. Okay, selesai. Alright, so okay, this is our index, price index 24, 22. Jadi baru kita boleh guna price. Jadi kita masuk dalam formula. Price 24 over 22 times 100 dapat dia. 1 mark kat sini. Okay, find the value of X. Darab betul-betul. Okay, so kita dapat 25.45. Zas. Okay, seterusnya di sini. Okay, the composite index for the gradient in the year 23 base 22. Kat sini ya. Okay, dia dah bagi 1 to 1.25. Calculate the value of M. Okay, M is weightage for A. So, by using the index composite, okay, kita guna volume ni. Okay, kita masukkan dalam index composite formula. Pastikan kamu tunjuk satu-satu macam cikgu buat ni. Okay. And then, hati-hati darab ya. Kalau kamu tunjuk ini sahaja, dapat 1 markah. Bila kamu combinekan dengan 1 to 1.25, kamu dapat lagi 1 markah. Jadi, hati-hati bila darab. Okay, menggunakan formula ni. Okay, hati-hati. T plus M ni, kita darab dengan 1 to 1.25. Okay, cikgu bawa semua, kumpulkan M dengan M, number dengan number. So, kita dapat M40. So, hati-hati ya bila expand tu. Zas. Okay, for the question C. Alright, for the question C, calculate the production cost of the chocolate cake in the year 24 if the corresponding cost 22 is 80 ringgit. Dia cerita pasal cake. Bila dia cerita pasal kek, kita guna index composite. Jadi, kita kena cari yang 24 dengan 22. So, kena ada index composite 24, 22. Ini 23, 22. 24, 23. So, we have to find the I 24 over 22. Okay. So, ni semua maklumat dia bagi. Alright. So, kena cari I 24, 22. Okay. So, ABCD 22. Okay, ini 22 sama yang macam kita cari tadi. Okay. Okay, 22 sama kat sini. A, kita dah cari tadi. 110 ni darab 125 over 100. Okay, macam ni. Kita dapat tadi. 120 ni times. Kalau dia unchanged, sama nilai. Kalau dia decrease 10%, that means kita multiply 150 with 90 over 100. Okay, so kita dah dapat. So ini kita punya I24, 22. That mean kita boleh cari index composite 24 over 22. Inilah contohnya cikgu tulis semula. Okay, masukkan dalam formula. And then kita dapat jawapan. Oh kan. Okay, belum siap lagi. Kita dah dapat dah 24, 22 punya index composite. Cikgu masuk kat sini Dah dapat dah. So, kita nak cari price 24. Kita guna formula lah. 24 over 22 times 100. Kita dah equal dengan 130. Okay, kita akan dapat nilai dekat sini. 104.